Ini adalah masa yang paling teruk untuk melabur. Dan antara sebab saya kata begitu adalah apabila kita lihat emas, kita lihat saham, ianya telah mencecah paras yang tertinggi. Dan apabila aset-aset ini telah mencecah paras tertinggi, biar saya bagi contohlah. Kalau siapa-siapa ingat pada tahun 1990-an, apa yang terjadi adalah mak ayah saya dan kawan-kawan mereka semua melabur dalam saham. Dan apabila mereka melabur dalam saham, masing-masing sangat gembiralah pada awal 90-an. Pada masa itu, pasaran saham semua meroket dan memang seronok. Siapa-siapa yang melabur dalam saham sangat-sangat seronok. Diorang dah lah dapat gaji, lepas tu diorang dapat extra income daripada pelaburan saham. So, pada tahun 1990-an memang seronok. Tetapi apa yang berlaku adalah krisis melanda negara-negara Asia. Dan apa yang berlaku adalah kita boleh nampak saham merudum dengan mendadak. Dan pada masa itu saya masih ingat pakcik saya yang kerja sebagai remiser, apa yang telah berlaku adalah apabila clients atau apabila pelanggan dia tak nak bayar untuk posisi masing-masing, apa yang berlaku adalah pakcik saya terpaksa menggunakan duit sendiri untuk membayar saham-saham atau hutang tersebut. Dan apa berlaku adalah masing-masing semua rugi pada tahun 1997. So apa yang berlaku adalah saham semua naik. 1997 apa berlaku adalah krisis ekonomi. Semua merudum. Apabila semua merudum, kita boleh nampaklah di Indonesia kita boleh nampak ada keluarga yang satu keluarga hilang tak ada duit, langsung tak ada duit. Dan di Malaysia juga ekonomi kita hampir hancur. Tetapi apa yang dilakukan adalah Tun ambil alih ekonomi dan dia ambil pakar-pakar ekonomis, dia ambil pakar accounting, dia ambil para bankers dan dia buat satu jawatan kuasa. Setiap hari mereka akan pantau ekonomi di negara Malaysia. Apabila mereka pantau ekonomi di negara Malaysia, apa yang berlaku adalah mereka cuba baik pulih ekonomi di Malaysia. So kalau kita bandingkan Malaysia dengan Indonesia, ekonomi Malaysia jauh lebih bagus kalau berbanding dengan Indonesia dan di Thailand. So itu berlaku pada tahun 1990-an. Right? The next thing yang berlaku baru-baru ini adalah semasa PKP. Semasa PKP, ramai orang terpaksa duduk dekat rumah dan apabila alang-alang mereka duduk kat rumah dan mereka tak boleh keluar, kita boleh nampak ramai